Assalamualaikum dan hai kepada semua viewer. Hari ni aku nak pergi first service untuk modal moka aku yang untuk 1000 km ya, ataupun sebulan. Kalau ikut bulan dah cukup lah sebulan, tapi kalau ikut km dia tak sampai 1000 lagi, baru 800 lebih. Tapi boleh lah kot, sebab bulan dah sampai kan, walaupun km tak sampai lagi. So hari ni aku plan nak pergi servis dekat tempat aku ambil dia lah, dekat PJ tu. Tengok macam mana, apa benda yang ditukar. Singgah makan dulu kat Sadam. Singgah makan Sadam dulu. Apa-apa isi perut dulu. Okey, dah sampai dekat kedai lah, PJ. Motor pun dah masuk bay lah. Servis yang kali ni aku pakai minyak semi yang purple tu, high res purple tu, high res kecil tu. Untuk first service cuma tukar minyak hitam je lah. Minyak gear dia macam tak tukar. Minyak gear tukar bila second service Servis kedua baru tukar minyak gear. First service cuma tukar minyak hitam. Ni lagi minyak dah 2000 kan, 2000 km minyak macam ni ya. Hari ni cuma ada sebiji je moka. Okay, sambil-sambil kita tunggu motor servis, kita tengok dulu motor-motor apa yang ada dekat sini. Banyak kan motor-motor dekat sini. Jom kita tengok motor apa yang ada. Ada moka Orin sebiji ready stock. Sebab nombor plate tak ada, mana ready stock ni. Motor Easy Rider, Cafe Racer. Rival kepada GS. Tarik. EV ya dia. NPX. Okay.
Skuter dia awak ni, kiri. Adventure skuter. Masa aku datang tu hari, Mocha ada 3-4 biji. Hari ni Mocha cuma sebiji je yang oren je. Memang laku lah. Yang sebiji ni ya. Oh, ada sebiji warna hitam. Ready stock warna hitam. Okey, dah settle. Kau punya hitam je kejap je. Tak sampai 10 minit pun. Okey, jom kita balik. Ciao. Servis juga, ride juga. Solat tetap kena jaga So kita singgah Masjid Bangsa untuk solat dulu. Solat Zuhur. Okey. Alhamdulillah, selepas solat Zuhur. Okey, sambung perjalanan balik. Sekarang aku ada dekat setapak. Nak tengok apa tau? Saja je nak servis ni motor-motor ni ni motor ni. Semua motor-motor ni. Sini memang specialist je ni. Nampak tu? Jom kita tengok apa ada. Oh, ada Mocha sebiji hijau. Terselip di antara Vespa. Ada sebiji Royal Enfield pun ada. Cafe Racer. Vespa memang bersepah lah kat sini. Macam-macam ada Vespa. Royal Enfield. Sayang Vespa ni, accident kot. $300. Okey, jom kita tengok apa ada kat dalam lah. Ni kat luar. Kita tengok kat dalam lah. Tak adalah malu sangat kan. Lawa. Model apa ni? Aku rasa kan dekat sini lagi best tau tengok motor-motor Vespa daripada tengok dekat Vespa PJ. Bagi akulah. Kat sini dia punya variant dia lagi berbagai lah. Lagi banyak variant dia.
Yang Vespa PJ dia banyak yang terbaru je. Macam kita pergi mesin dengan Apple Store lah kan. Mesin kan ada yang model-model lama kan. Kalau kat Apple Store dia cuma jual iPhone 17 yang terbaru je. Kat sini yang lama-lama pun semua ada. Oh, smart ni. Smart. Oh, ni baik. Deretan. Smart. Tu. Tu pasang kat moka habis tu. Tu. Deretan putih. Oh. Nothing to wear Vespa. Padu. Model S300 Spin 300. Mesti ada something special dengan Vespa merah tu.